design jenis yang tasbih, satu jenis yang love tebal. Yang ni Nuri gunakan design ni jenis yang nampak lebih tebal juga, dan juga yang ni boleh juga untuk kau nak buat daily. Yang ni Nuri gunakan pattern tasbih yang nampak lebih berat, tapi sedangkan dia dalam 2 gram plus je. Untuk tasbih yang ni, dalam dia kita gunakan rantai jenis yang polo padu punya, manakala dekat luar kita gunakan hak gold punya berbola. Untuk design jenis yang tasbih adalah design yang paling famous pada tahun 2025. Jadinya sebelum penghujung 2025 ni, yang mana nak purchase kita punya tasbih, korang boleh purchase sekarang. Nanti bila masuk 2026, harga emas naik dan juga takut design jenis yang tasbih dah tak ada dah, kembali pergi design lain pula. Jadinya yang mana tengah kumpul duit tu kan, tengah cari design yang tasbih yang ni. Jadi untuk tasbih, satu jenis yang lovely chain dan juga yang ni cincin dia. Cincin ni dia jenis yang adjustable, dalam dia adalah getah. Kami buat jenis yang adjustable. Luaran dia ni, setiap biji-biji tasbih ni adalah emas. Kalau trade-in pun, getah kita keluarkan, kita akan kira jenis yang biji-biji tasbih. Kalau korang berminat dengan barang tersebut, korang boleh WhatsApp kepada Nuri punya customer service sekarang.